Hai semua and Assalamualaikum. Lajunya alpaka sekun. Aku kesejukan. Kamera pun beku. Okay, mari kita Day 2 in Poland. Kita nak pergi stesen bas. Suhu 1. Okay, tu je nak update dulu. Nanti dah jumpa. Kita orang sepatutnya matching-matching. Kita nak pergi Zakopane hari ni. I'll update later. Sebab kita orang banyak barang. Macam banyak sangat. Bye. Nanti kita update. Okay, kita jumpa bas. Lagi aku explain lebih-lebih kat sini. Kita letak barang dulu. Okay, mari aku update situasi. Sekarang dah pukul 11.54. Kita dah jumpa bas. Pergi je tiket kaunter dia. Lepas tu cakap nak pergi mana. Lepas tu dia cakap pergi kat bas. Beli tiket pun dekat bas. So tiket kita orang 33 Poland. Mengambil masa 2 jam ke Zakopane. Kini kita orang tadi siap-siap dah check out pukul 11. Terus gerak ke bus station. Jalan kaki je. Macam korang tengok tadi. Dekat je. Bas adalah bas kebiasaan dekat Eropah. Okay, that's it. Bakal menikmati lah perjalanan ke Zakopane pula. Kita tengok suhu Zakopane berapa. Zakopane sekarang suhu dia 1. Lighting baru ada guys. Tadi kita bawah Perut tu Zakopane. Bye semua. Dan dah sampai Airbnb. Rahim 4 7 8. Oh, kat sini kita kena cabut kasut. Dia suruh pakai selipar. Okey. Satu untuk awak, satu untuk saya. Macam gabus. So comel. Boleh letak kasut yang ni. Salah sikit. So, mari masuk. Okay. Kita cakap kita dekat first floor. Ke sini. Mana kunci? Kita nampak kunci. Sekejap guys, nak cari kunci sekejap. Kita buka je. Kunci dia dekat dalam. Yogi. Kita masuk je, dia dah siap buka. Dah kira dia ada tandas. Besar mat. Boleh masuk 10 orang tandas ni. Tapi tu nak dia ramai pula kan. Ada 2 orang je. Lepas tu terus macam ni. Ada tempat gantung. Okay, ada hanger. Dan ada ini semua. Mana iron? Kena minta. Weh, cantiknya ada Im's chair. Ada peti, TV dan view. Inilah balkoni yang Farisa cari tu. Okay, mari kita keluar. Oh, sejuk mat. Oh, ni bilik sebelah. And this is the view. Ya, kalau salji memang cantik lah. Okay, tu je. Bye semua. Nak solat asar. Dah pukul 3 lebih dah. Aku nak solat asar. That's it. That's the room tour. Bye. By the way, aku tukar. Farisa suruh pakai kaki. Sebab macam nak suruh nampak kaki. Dan macam nak suruh sama. Aku kan macam plan aku pakai tudung cerah. Tapi aku pakai black. Dia pakai paku putih. Tapi dia pakai macam coklat yang lebih gelap macam tu. Tapi kalau macam nak sama nampak coklat dulu, pakai dia macam ni. Kita tengah charge. Aku tengah charge phone. So kita macam tengah relax jap. Lepas tengah buat air. Literally kan, dapur dia memang, ya Allah nanti aku tunjuk. So kita orang terpaksa ambil cawan je dengan sudu. That's the update. Nanti kita pergi Gubaloka. Gubaloka is only 80 minutes from here. Jalan kaki. Dia tak ada bas. Tu je nak update. Bye. Bye. Hai semua. Another type of fashion. Aku tak jadi pakai bini. Tengok pakai apa. Kita orang dua nak pergi Gubaloka. Bersama Al. Sama sekali lah. Al apa. Tak nak cakap apa-apa. Okay, kita jumpa dekat sana je lah. Sebab sejuk juga Aku nak keluarkan tangan ni. Dengan pegang ni je. Okay, tu je. Nak update. Let's go. Pemburu sunset. Sekarang 4 suku. Maghrib 4.50. Lepas tu suhu 2. Kita semua standby pakai muffler. Sebab by pukul 6 dah -3, -4 macam tu. Bye.
Kita dah sampai Gubah Loka. Sekarang nak cari tiket. Look at the... Oh tu funicular. Let's go. Paris is so fast. Jom masuk. Kejap. Atas sekali. Ni kau batu ke? Kita dah sampai atas ni. Look at that. Look at the view. Ya Allah, cantik sangat. And this is the vibes of Gubah Loka. Gubah Loka, sorry, Global. Satu. Weh, lajunya alpaka seku ni. Dengan telinganya. Wih, background sana cantik teruk, Mat. Okay. 05. Cantik gila. Oh, that's the... Korang, kita orang baru siap. Tapi tengok langit. Matahari dah turun. Look at that. Cantik. Cantik sangat. Sekarang ni Farisa nak sama dengan trend dulu. Kita memang terkejar-kejar sebab nak kejar matahari. Maksudnya nak kejar ni lah. Lighting. Apa ni anjing? Hai, semua sekarang dah pukul 5.30. Lepas tu dah. Kita memang dah sejuk gila. Kamera aku asyik macam mampus macam tu. Nasib baik ada ni. Kita. Look at my bag. Dah banyak ada lampu-lampu. Tak nampak semula. Allah, gelap terus tu. Aku je nak update guys. Sejuk. Sumpah tak tahu suhu berapa. Tengok ni korang. Kita orang jalan-jalan. Kat atas ni dia macam pasar malam. Tapi cantik gila lah. Memang hidup. Guys, ni view kita kat depan sana. Yang ada gunung tadi. Ni malam Gubah Loka. Memang betul, memang hidup malam lah ya kat sini. Ramai orang malam. Tadi siang macam biasa-biasa je. Tapi saya tahu kita orang funicular macam tutup pukul 7. Tapi ramai je orang baru naik. Dan sekarang pukul 6.10. Nak turun dah ke? Kau dah puas ambil gambar? Puas je kot sebabnya tadi buat konten banyak lah. Kesejukan. Okay, that's the update. Kita memang kesejukan. Rate berapa? Gubah Loka ni? 7.5 kot. Boleh lah sebab malam kot. Kalau pagi insyaAllah tinggi lagi. Sebab tapi cantik je malam. Semuanya tak puas lah bergambar. Kita orang tadi datang dah lepas asar kan. Sampai Zakopin pun dah sampai Zakopin pun dah lepas asar. Tu semayang-semayang dulu pun semua. Jalan pula lagi dalam pukul 4 juga kita orang gerak tadi. Tapi sebab maghrib awal kan. So dia agak cepatlah gelap kan. Matahari jatuh. That's it. Kau rate berapa? Oh, rate aku aku rate maybe 8/10. Sebab dia cantik je dan dia tinggi. Aku pula suka lampu-lampu macam ni. So memang vibe-vibe aku lah lampu-lampu ni. Cuma spoil dia sebab tak boleh buat konten. So 2 tu kurang sebab tak boleh buat konten. Aku kesejukan. Kamera pun beku. Tapi view sangat nice. Dan sejuk lah cumanya. Kita orang aku dah beku kan. Okay, that's the update. Bye. Jom guys, kita nak turun. Look at that. Look at that. Hai semua and Assalamualaikum. Wow, lighting sangat teruk. Kita orang nak pergi masak kat atas. Kita orang sebenarnya duduk habis storage. Dua storage full. 85 minit. Yes, storage full guys. So aku terpaksa record pakai iPad. Seperti yang kau lihat sekarang lah. Mari kita naik ke atas. Tapi dengan menggunakan iPad lah aku record sebab iPad je ada harapan sekarang. Mari kita pergi. Tadi kita orang singgah beli barang-barang ni. Beli roti, beli telur, beli tu. Sebab 5 hari lagi kat sini.
So kita macam boleh lah tu. Allah, pecah oleh lah pakai iPad. Jom. Lighting kan. Sekarang tak boleh sisi. Kita kena diam. Ni Maggi lontong, ni Maggi ayam. This is how the Maggi looks like. Okay. Bye buat konten. Kita pun nak makan dan nak tengok movie. Nanti aku update. Bye. Okay. Okay. Okay.